Assalamualaikum, what's good? It's your boy Brother Big. Kembali kita lagi sekali dalam episod Otak Lelaki. Otak lelaki menyelami ke dasar seorang otak lelaki. Kita lelaki ni ramai katalah. Kalau tak ramai mungkin ada specific person akan cakap kita complicated. Tapi kita di sini kita nak menyelami lagi, okay, tanpa membuang masa. Masa kita banyak sebenarnya, tak ada apa nak buang. Saya nak invite tetamu kita, seorang penyanyi, komposer lagu, penulis lirik dan juga pemenang AJL yang ke-39. Inilah dia, orang di sebalik lagu Hening Rindu by Marsha Milan hari itu. Selamat datang kita ucapkan Ikhwan Fatana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disopan lah guys, disopan. Sopan lah. Dia sopan guys. Sebab ini hari Jumaat kan. Alhamdulillah. Kena jagalah. How are you Ikhwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Awak apa khabar, okey? Macam ni lah, sihat lah. Tu lah, nampak mantap tenaga. Kita kena memantapkan lah untuk mewakili otak lelaki yang orang kata complicated ni. Ya ke? Itu kita nak menyelami. Okey. Hari ni nak menyelami otak Ikhwan Fatana. Boleh. Boleh Saya izinkan. Izin tu yang penting. Izin tu yang penting. Okey, kita nak start simple je. Tapi dalam kata-kata yang ringkas, padat tapi complete, tell me more about Ikhwan Fatana. Saya seperti mana semua orang tahu, saya penyanyi, penulis lagu, pencipta lagu, dan saya dah bertapak dalam industri saya rasa lebih kurang 8 ke 9 tahun lah. Okay. Jadi untuk sampai ke tahap hari ni tu macam-macam lah yang saya lalu lah. So maksudnya ada orang dia jalan dia singkat kan, tapi jalan saya agak panjang juga. So saya memang memulakan perjalanan career saya daripada bawah. Walaupun saya cuba juga nak ambil jalan pintas, which is masuk reality TV. Itu adalah antara salah satu cara lah, sebab orang cakap macam bakat mi segera lah apa sebagainya kan. Itu kata orang. Kata orang lah. Tapi sebenarnya itu adalah satu platform yang lebih cepat untuk kita naik. Sebab dia dibantu oleh TV station untuk menolak kita hari-hari kita keluar TV. So dia lebih mudah lah dari sudut pemasaran tu kan. Tapi saya cuba tapi tak berjaya. Jadi sehinggakan saya rasa macam bukan bidang aku kot. So pernah doubt lah. Pernah doubt juga. Okay. Jadi selepas uji bakat tu, saya terus macam decide, tak apalah aku sambung belajar. Tu saya habiskan belajar saya. Lepas tu saya kerja. Saya bekerja dengan bank. Okay. Selama 2 tahun setengah, nak dekat 3 tahun juga. Tapi dalam masa 2 tahun setengah tu, walaupun saya dah ada kerjaya yang alhamdulillah quite okay, tapi saya rasa macam tak cukup. Rindu dan tu. Tak puas. Rindu tu ada, dan rasa macam alah, kenapa aku tak nak buat benda yang aku rasa patut aku buat. So saya rasa macam okay, tak apa, saya korbankan kerja tu, saya berhenti. 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 Tapi dalam waktu bekerja tu tinggal terus ke macam mana? Tinggal terus. Okay. Sambung. Kita comeback Ikhwan ni. So saya macam tinggal terus, dan saya decide untuk buat muzik sepenuh masa. Wow. So kat situlah perjalanan saya sehingga ke hari ni. Alhamdulillah. Tapi itu adalah satu keputusan yang walaupun saya rasa macam 50-50 lah keputusan tu. Tapi saya lega saya buat keputusan tu. Guys, before we carry on, whatever journey seseorang manusia tu ambil, tak pernah lah senang. Betul. If orang nak declare or claim, he got it easy, ke apa, itu semua orang punya kesimpulan lah. Betul. Journey seseorang tu, Mak Saleh kata apa, you're not in their shoes lah. Betul. Kan? So, alhamdulillah, selama perjalanan Ikhwan, here he is today dengan kita orang kat Otak Lelaki. Kita sangat orang kata honourable lah. Sebab kita dapat mendalami. Okay, dalam journey tu, saya pun kita cubalah nak korek-korek pasal Ikhwan kan. Terselit nama orang kata Blaine Bakri. Macam mana boleh ada, macam mana nak kata, adakah itu alter ego? Dan macam mana Blaine Bakri boleh orang kata terlahir?
Benda ni terjadi sebab ada satu tahun tu saya kira macam sangat aktif menulis lagu. Saya rasa dalam setahun tu dalam 30 lebih lagu Oh. saya dapat produce. Jadi apabila nama Ikon Fatana tu terlalu banyak dalam tahun tu, saya rasa macam alamak, nanti orang macam rasa banyak sangat lagu Ikon Fatana tu. Okay. Jadi saya cuba untuk masa tu lah saya tak nak orang kenal saya sangat di belakang tabir. Okay, faham. Sebab saya penyanyi. So saya nak menolak career nyanyian saya melebihi daripada penciptaan lagu. Tapi nak kata macam mana, Tuhan bagi rezeki tu dalam bentuk pelbagai. Jadi saya ambil je lah, sebab kita tahulah kita nak hidup industri ni bukan senang kan. Jadi apa saja peluang yang datang saya grab dulu. Jadi bila saya nampak macam Ikon Fatana tu dah terlalu banyak, saya rasa macam okay, saya nak pakai nama lain lah. Okay, faham. So saya terfikir macam nama yang mungkin orang tak sangka, dia ni ke yang buat lagu. So saya try untuk create satu nama lain lah. Tapi nama Blaine Bakri ni pun just pop up je dalam otak. Dia macam okay, kalau nak tak nama Mak Saleh lah, Blaine lah. So orang macam tak sangka lah Mak Saleh boleh buat lagu Melayu kan. Contoh. Contoh, betul. So macam mungkin nak nampakkan di Islam saya tak nama Bakri. So Blaine Bakri. So itu je sebenarnya. Tapi sebenarnya memang dia merge very well sebenarnya dalam industri. You nak kena ada westernized punya nama ni. Boleh je lah. Kan? Sebab saya fikir macam saya cuba nak menjadi tanda tanya orang. Sebab saya perasan ramai juga yang pakai nama alter ego. Contoh macam Hakim Magistrate dia pakai nama Hang Nadim. So macam benda tu menarik lah. Macam Stacey dia pakai nama Bunga Cantik. So macam nama lain. Sebab dia orang tu dah create satu nama yang besar kan. Betul. So ketika itu saya dah create nama Ikon Fatana tu sebagai pencipta lagu yang quite okay juga untuk satu tahun tu. Macam nama saya banyak sangat. So saya fikir macam okay, saya nak tukar nama lain lah. So ketika itulah fikir. Tapi selepas beberapa kali sesi produksi lagu, kebanyakan syarikat rakaman kata kekalkan nama Ikon Fatana tu. Kita buat lagu dengan you sebab kita nak nama Ikon Fatana tu. Okay, faham. So maksudnya macam kita sambil-sambil sama-sama menumpang lah. Macam tu lah lebih kurang. Nak kata nama saya ni besar sangat pun tidak juga. Sebab saya kebetulan lah, saya ni di-pairingkan dengan satu komposer yang besar. Masa mula-mula saya masuk dalam industri, iaitu Omar K. Okay. So disebabkan nama Omar K tu membawa nama Ikon Fatana sekali. Faham. Sebenarnya selepas tu baru saya mengorak langkah membawa production saya sendiri. Okay. Barulah saya dapat membina nama sendirilah. So bila tak pairing tu kan, Blaine tu along the journey tak pernah ada problem lah. Tak ada. Alhamdulillah. Okay je. Maksudnya ada certain lagu yang saya pakai, ada certain lagu yang saya macam pakai nama Ikon Fatana. Tapi sekarang ni memang ramai orang purposely requested nak pakai nama Ikon Fatana. So saya macam simpan lah nama Blaine Bakri tu sebenarnya. Sekarang tengah menyimpan lah. Menyimpan. Tak tahu bila nak comeback tak ni. tahu bila nak keluarkan lagi. Siapa yang tengah tengok tu ada apa-apa dah request, DM saya dulu. Dia go through saya dulu lah. You want Blaine, you go through Big. Macam tu. Lepas tu kita jadi Big Blaine. Big Blaine. Big Blaine. Ada BB ya. Okay, seperti yang dah tahu tadi, 8 ke 9 tahun dalam industri kan. Betul. Dalam 8-9 tahun tu untuk betul-betul menembus ke pasaran and di mana the mainstream kenal Ikhwan as we know, it's not easy kan. So dalam 8-9 tahun tu adakah dia immediate atau tidak? Tak. Dia banyak saya langgar tembok lah. Langgar tembok salah. Buat macam ni salah. So maksudnya saya belajar, maksudnya Tuhan aturkan untuk saya belajar melihat industri tu secara menyeluruh. Alhamdulillah. So saya tahu macam mana untuk kita berhasil untuk menjadi anak seni ni dengan cara yang saya tahu setiap satu in detail lah. Secara detail. Maksudnya dan saya tahu juga kalau kita buat macam ni, result dia akan macam ni. So benda tu yang saya belajar. Jadi saya walaupun benda tu sakit, maksudnya macam lambat lah proses tu, tapi saya rasa happy lah sebab saya belajar lebih daripada apa yang saya dapat hari ni. So sebenarnya yang paling bernilai dalam career saya ni adalah ilmu dan pengalaman tu. Betul. Tu sebenarnya. Sebab yang banyak kali try tu yang buat kita tahu okay, formula ni tak boleh. Betul lah, ada macam tu lah. Okay, kita try formula lain. So Ikhwan just kept on langgar je langgar sampai dapat formula betul. Eksperimen lah. Eksperimen. Hui guys.
Ini cerita yang jarang orang suka, tetapi kalau nak kena lalu. Betul. Jaranglah orang suka. betul. Tak suka lah, penat lah. Ah. Tapi penat tu apa sebenarnya? Itu yang lelaki kena tahu benda ni. Betul. Penat tak penat, tolonglah redah. Dia tak ada shortcut lah guys. Betul. Kalau ingat shortcut tu ada, dia tak tahan lama lah. Tak tahan lama lah. Nikmat dia tak tahan lama. Nikmat dia. Cakap pasal nikmat. Kini bergelar seorang ayah. Alhamdulillah. Nak panggil apa? Daddy ya? Papa. Sama the two papas in the studio. Gitu. Dengan pasangan Lin Arifin Zayan kan? Betul. Shout out. Tu pun papa mama lah. Tak, papa ibu lain sikit. Papa saya papa mami. Ngam lah tu papa mami. Saya lain sikit. Dia mix Megah Holding dengan standard sekarang Daddy Mami lah. Daddy Mami. Saya Megah Holding lah. Mustafa Kamal shout out. Okay. Yusuf Musa nama anak yang diberi. Okay, first kita nak tanya. Info yang kita dapat, Ikhwan jaga sendiri A to Z Tolong explain sedikit. Kita nak bagi tahu to all the men out there experience Ikhwan. Dia macam nak cakap pengalaman yang luar biasa lah, sebab dia banyak mengajar saya erti hadiah daripada Tuhan ni memang sangat bernilai lah. Betul. Anak ni dia punya touch tu lain, isteri touch dia lain. So anak ni bila dia datang dalam hidup kita tu, dia buat kita bertukar banyak. Maksudnya kita ni yang dulu macam benda-benda kecil-kecil tu kita tak fikir, tapi bila kita ada anak kita akan fikir semua benda. Allah, betul. Betul. So menjadi lelaki, bila kita berumah tangga tu kita akan jadi lelaki yang lain. Maksudnya kalau contohlah kita ni macam masa bujang kan, kita macam tak matang ke apa ke, percayalah bila kita kahwin kita akan dipaksa untuk jadi matang, ataupun kalau kita tak matang kita akan merosakkan rumah tangga kita sendiri. Itu sebenarnya lah. Untuk jadi lelaki memang kita kena orang kata step up the game lah. Untuk menjadi lelaki yang lain. Masa bujang lain kita punya tingkatan, dah berkahwin lain kita punya tingkatan. Kena different naik darjat lah. Different game. Different game. Kalau dulu dah main game level mode dia amateur, easy. Betul. Sekarang dah legendary lah. Betul. Dia punya difficulty level dia kan. Sebab saya sebenarnya takut nak hantar dekat orang jaga, pengasuh ke apa, sebab kita tengok banyak sangat kes yang pening lah. Lepas tu saya pun rasa macam saya ada flexibility dalam kerja. Saya boleh tukar kerja ke malam, which is memang susah sebab saya dah biasa kerja siang. Saya adalah pengkarya muzik yang pelik sikit. Saya kerja siang. Saya kerja macam orang bekerja biasa. Ada orang dia suka kerja malam. Tapi tu normal sebenarnya. Normal. Morning person normal. Untuk orang seni benda tu tak normal. Orang seni dia malam. Dia belah malam semua. Sampai dia hantu sampai malam. Benda sampai. Tapi saya dah train. Memang kerja siang tu lebih best. Maksudnya kita akan fresh lah badan kita. Sebab saya risau kesihatan lah. Sebab kita tengok kan, bila kita tak jaga benda tu, nanti kita akan lama-kelamaan. Sekarang muda okey lagi lah. Nanti dah tua nanti kita akan slowly akan memakan kesihatan diri kita sendiri. Tu saya tak nak benda tu berlaku. Sebab saya fikir anak saya kecil lagi. Kita nak kena jaga dia kan. Kita punya fitness apa semua kan. Baru dapat kaki pula. Lepas tu pengalaman menjaga tu dia tak senang sebab saya kena take over. Baru saya faham lah macam mana susahnya menjadi suri rumah tu. Kerja suri rumah tu sebenarnya tak mudah. So maksudnya bagi lelaki yang menganggap kerja isteri tu sebagai mudah tu, saya rasa dia kena buang lah. Memang kena buang tu. Sebab kita tengok dalam video ke apa, Ikhwan masak juga apa semua masak, kan. So whichly memang pernah ada experience menjaga baby ke apa sebelum ni? Adik-adik saya. Saya gap dengan adik agak jauh juga. Maksudnya saya dengan yang nombor 2 tu dalam 6-7 tahun. Masa tu saya kecil lagi lah. Masa dia lahir saya baru 7 tahun Tadika, which is sama macam anak saya yang sulung lah kan. Beza tu dalam 7 tahun 9 tahun macam tu. Jadi masa yang adik yang nombor 2 tu saya tak jaga sangat. Jaga gitu-gitulah. Tapi bila dapat adik yang nombor 3 dan yang terakhir tu, memang kita on job training. Gap jauh tu kan. Gap jauh dah tu. Nampak lah. Dah nampak macam mak dah tahu. Okay abang buat susu. Tolong tolong pakaikan pampers semua benda tu dah
dah biasa. So saya dengan budak saya dah biasa. Okay. So benda tu tak kekok lah. Cuma bila betul-betul jaga anak sendiri tu, dia punya kepenatan, dia punya nak handle situasi tu memang berbeza-beza. Anak ni daripada baby dia macam-macam fasa yang dia lalu. Betul. So saya bersyukur sebab saya dapat lalu segala fasa tu. Maksudnya macam okay ni level ni pula. Level ni pula. Naik pula level ni pula. Tapi dia macam saya belajar benda baru. Walaupun dia susah tapi kita boleh slowly apa ni orang kata adapt lah situasi tu. Adaptation lah. Nak cakap terus terang it's never easy. Betul. It's never easy. Because kalau macam saya anak pun ikut bapak. Dia sekarang 10 tahun dah boleh pakai apa semua wife saya punya seluar, kasut. Faham? Anak kita giant. Yeah. Anak ikut bapa. Ikut baka bapak ni. Ikut bapa. So selepas kita akhiri segmen kita buat ketika ini, kita akan lebih menyelami otak Ikhwan Fatana di mana kita nak lihat jalan dalam industri Ikhwan. Kita kembali sebelah sini, otak lelaki menyelami ke dasar seorang otak lelaki. Okey, kembali kita ke dalam otak lelaki menyelami ke dasar seorang otak lelaki. Masih lagi bersama Ikhwan Fatana. Okey, kita akan ke next segment. Wan. Okey, kita nak macam mana? Nak orang kata tak payah formal sangat. Okey. Tapi kita nak sembang lagi mendalam. Okay. Boleh Wan Boleh. Alright. So Ikhwan, macam mana kehidupan seorang komposer dalam industri ini? If you don't mind. Because orang cakap income tak stable. Betul ke Ikhwan? Industri freelance lah. Mana-mana bidang pun memang tak ada ketetapan pendapatan pun. Cuma kita, yang drive kita ni adalah minat melebihi duit lah. So daripada minat tu yang menolak kita, walaupun saya pernah dalam industri masa mula-mula pun dibayar macam nak nyanyi kan. Masa mula-mula tu 150 je orang bayar. Tapi kita buat jugalah sebab minat kita kan. So kita nak dapatkan platform tu. So orang kata macam exposure lah, platform lah kan. So kita macam tu adalah selalu sangat pakai permulaan kita lah kan. Nak kehidupan yang kita pun faham. Sebab kita pun tak ada nama. Faham. So kita kena okay, ni satu lagi lah tips untuk duduk dalam industri ni. Kita kena jangan banyak terasa hati sangat. Sebab kita kena sedar kita kat mana. Kita belum dikenali lagi. Jadi kita kena faham lah situasi tu. Bila orang macam tak pandang kita ke, orang macam layan kita macam acuh tak acuh ke, tu semua adalah normal. Itu adalah asam garam dalam industri. So kalau benda tu pun kita tak tahan, tak payahlah. Sebab benda tu pertama sekali kita nak kena jaga. Supaya kita boleh jaga kita punya mental. Sebab kita nak kekal dalam industri ni, kita kena kekal positif. Kita kena macam ke depan. Kita tak boleh fikir sangat pasal pendapat orang. Sebab muzik ni tentang diri kita. Tentang seni tu, tentang apa yang kita nak keluarkan. Jadi kita kena fokuskan kepada itu daripada pendapatan. Tapi insyaAllah bila katakan tu adalah rezeki kita, benda tu akan datang. Betul. Jangan risau. Benda tu dia datang sejajar dengan perjalanan kita tu. Saya pun permulaan tu tidaklah begitu baik. Tapi kita slowly bertahan. Macam-macam lah kita buat untuk pastikan career aku ni berjalan. So benda tu memang tak mudah. Tapi kita kena ada persediaan. Macam saya masa mula-mula nak decide nak berhenti kerja tu, saya memang tak pakai gaji 7 bulan kerja macam tu. Saya tak pakai gaji tu. So saya simpan untuk invest kepada music industry ni lah. Maksudnya untuk survive. Lepas tu along the way tu macam tak jadi lagi lah, duit tak ada lagi lah. So kita pun buat kerja lain. Niaga lah apalah untuk hidup. Sebab kita ada komitmen, kita ada hutang, kita ada rumah nak bayar. Yes, semestinya. So kita kena teruskan hidup dan kena pandai. Benda tu kita kena pandai, kena cepat. Maksudnya macam kita dah tahu macam kita dah struggle kat sini, kita kena pandai toleh ke kiri ke kanan. So untuk survive dalam industri ni, kita kena pandai survive dalam hidup. So kalau dapat ilmu tu, insyaAllah kita akan dapat bertahan. Alhamdulillah. Dalam survival tu Wan, dalam survival tu, social media main peranan yang penting ke tidak? Sebab kita tengok sekarang ada yang maybe terus shortcut sebab followers tinggi. Betul. So dalam that journey yang Ikhwan kata start from the bottom tu, social media main peranan yang orang kata crucial tak untuk Ikhwan juga? Untuk saya adalah orang yang maksudnya macam tak berapa pandai dalam social media dan tak berapa baik lah dalam social media tu.
Cuma saya ni beruntung sebab saya naik tu melalui karya. Maksudnya melalui lagu. Ya, Purely daripada lagu tu yang menolak saya ke depan. Jadi cara ni agak lambat dan dia tidaklah menyeluruh. Ya, So betul. kita akan dapat tapi macam followers tu macam masih lagi ada orang tahu lagu tu tapi tak tahu oh lah ni lah ikon. Jadi dia lambat. So saya tak sampai kepada dia orang. Sebab tu saya rasa macam untuk masa sekarang ni siapa-siapa yang nak masuk industri memang pentingnya social media ni macam mana kita nak create satu brand yang orang nak tengok kita. Orang nak follow kita sebab orang bukan saja nak follow tentang kerja kita je. Orang nak tengok live kita. Ya, betul. Which is saya ni adalah orang yang macam alah tak suka sangat. Tapi disebabkan inilah kerja saya bidang dia. So terpaksalah saya buat juga. So saya share lah juga kadang-kadang dengan anak saya. Tapi benda-benda yang saya rasa mudah dan maksudnya macam saya boleh buat, saya buat lah. Saya share lah. Macam contoh macam apa yang saya buat dengan anak saya. Dengan family saya. So saya sekarang ni banyak dengan family. Dan kerjaya saya. Itu je yang saya share. Saya macam nak buat konten, saya memang tak pandai. Saya kena respect lah orang yang memang jadi social media influencer ni yang memang boleh buat konten, boleh create idea. Dia lah tulis skrip. Dia lah tulis skrip. Dia So lah macam shoot. dahsyat Dia lah kan. berlakon kan. Betul-betul. Faham. Cuma benda tu sebenarnya tak boleh dijustifikasikan sebagai apa ni orang kata penanda aras untuk orang itu boleh masuk dalam bidang muzik. Benda tu sebenarnya. Itu yang ramai kena dengar. Ramai kena dengar. Because I mean benda ni pun pernah jadi on debate. Follow siapa lagi tinggi, follow siapa lagi ramai, Faham. boleh membantu. Ya mungkin boleh membantu, tapi ada lagi kalau tak sekelintir majoriti yang tengok bakat juga. Betul. So I'm just saying out loud guys, you know, kita tak ada nak terasa-terasa kat mana sekarang ni. Saya hanya cakap sebagai orang kata in general. Okay, speaking of in general, komen Ikhwan bila di label lelaki bersuara wanita. Komen Ikhwan. Entah, saya tak tahu macam nak respon sebab saya pun tak tahu yang suara saya macam perempuan. Saya tak tahu bila macam kita sebab dah tu nyanyi- adalah suara saya yang memang Tuhan bagilah. Mungkin sebab saya in music saya punya key tu dia alto tau. Dia dekat dengan key perempuan. Untuk lelaki dia agak tinggi lah. Yes. Jadi kemungkinan disebabkan itu orang dengar tone tu macam tone perempuan. So dan saya memang tak ada suara keras tu. Memang suara saya semua nyaring je. Kecil je. So dia kalau sound engineer akan pening lah kalau suara saya kalau nyanyi kan. Dia nak kena edit, nak kena EQ betul-betul suara saya tu supaya dia dengar macam kalau tidak nipis je suara tu. Tak ada wake. Tapi saya bersyukurlah dengan benda tu sebab saya rasa dia bukanlah satu benda yang kelemahan. Dia lah satu benda yang saya raikan lah sebab dia macam anugerah Tuhan kan, Tuhan bagi dan itu benda yang bukanlah menjadikan saya ni kurang jantan ke kurang lelaki ke tak pun. So terpulanglah pada individu kan dia nak pandang tu daripada sudut macam mana dia nak pandang sebab saya memang dah ada mindset saya sendiri. Betul. Dan saya punya konsep saya sendiri dalam kehidupan. So saya tak kisah pun orang nak kata apa, saya raikan je benda tu. Sudut pendengar. Betul. Kita nak halang pun tak boleh. Tak boleh. Saya okey je. So macam dia pun boleh pilih lah siapa dia orang nak suka kan. Betul lah. Pada saya tu macam satu keunikan jugalah. So saya mudah dikenali. So orang senang nak tahu apa tone saya tu. Nampak guys? Ini contoh you make use of what you have. Pakai je. Bukan nangis, lepas tu duduk bucu-bucu. Tak nak nyanyi quit dah. Bukan macam tu tak boleh. Dia make use guys. Make use everything. Okay, next. Ikhwan. Saya nak tanya cerita sikit apa yang jadi dan kreatif proses macam mana boleh tercetusnya melodi juara lagu Hening Rindu ni. The creative process tu. Okay, creative process tu saya macam memang nak buat satu power ballad lah, big ballad pun memang dah masa kita buat Hening Rindu ni kita dah bayangkan artis-artis wanita yang bervokal tinggi. So memang kita nak buat satu lagu yang saya memang teringin nak buat lagu untuk artis wanita yang ada nama. Maksudnya A-level lah. So maksudnya kita kena step up lah. The song tu kena macam dia agak susah juga. Saya bergaduh juga dengan Wan Saleh. Maksudnya nak dapatkan kepuasan tu untuk kita menghasilkan Hening Rindu tu banyaklah perbezaan pendapat. Tapi kita
Sebab saya dengan Wan Salim ni walaupun kita ada macam lain punya cara fikir, tapi kita boleh duduk dalam satu tempat dan kita boleh dapatkan dia untuk menjadikan satu barang bersama. So alhamdulillah, seperti mana yang kita lihat tu, Ni Rindu tu ambil masa yang lama juga untuk mendapat tempat, maksudnya untuk mendapat artis, untuk dilamar oleh artis. Sebenarnya lama juga. So saya sampaikan ke tahap yang macam lagu ni tak okey ke kita macam ada doubt sikit lah. Macam mungkin tak okey lah lagu ni. Saya mungkin macam nak simpan je lah lagu ni. Tapi kebetulan masa tu TV3 punya drama nak pakai satu lagu untuk satu drama lah. Drama tu tajuk dia Aku Bukan Ustazah. Okay. So dia cari satu lagu yang ballad, yang memang strong power vocal. Saya just bagi je. Dan alhamdulillah rupanya kat situ rezekinya. Tuhan hold dulu untuk bagi rezeki pada drama tu. Dan alhamdulillah drama tu pun satu drama yang hit juga ketika itu. Dan dia membantu juga promosi lagu Ni Rindu ni. Dan seperti mana yang korang tahulah, dia sampailah ke muzik-muzik. Dan dia sampai ke AJL. Dan sampai ke AJL tu sebenarnya tak pernah ada target pun untuk menang. Sebab pada saya, memang saya daripada sebelum-sebelum ni, kawan-kawan saya tahulah, memang saya target at least dapat masuk semi-final pun dah okey. Sebab kita sebenarnya untuk terus relevant, kita at least ada nama kat situ pun dah cukup dah. Using the pentas. Using the pentas je. Yes, So bila ada orang sebut nama kita Iko Fatana, oh inilah lagu Iko Fatana. Sebenarnya itu dia yang saya perlukan. So saya tak perlukan pun kemenangan sebab kita tak nak rasa kecewa. Kita belajar daripada perjalanan kita ni bukanlah senang kan. So kita nak jaga kita punya mind tu. Kita tak nak target tinggi-tinggi. Kita just macam dapat masuk AJL pun dah. Oh seronok dah. Sebab tu benda yang susah. Berapa ramai orang hantar lagu. Berapa ramai yang nak duduk kat tempat tu. Dan saya dapat peluang macam tu kan. So macam dah okey dah. Tapi bila dinobatkan sebagai juara tu, saya memang susah lah nak digest. Tapi saya rasa ini adalah rezeki saya ketika saya berkeluarga dan ada anak. Rezeki anak saya lah. Saya rasa macam rezeki anak ni betul-betul magical, betul-betul subhanallah, memang dahsyat lah. Bila saya dulu, orang je cerita kan, kau kena kahwin, kau kena ada anak, baru kau tahu rezeki macam mana. Bila kita dah kahwin, kita ada anak sendiri, baru kita faham, macam ni punya. Sebab dia datang daripada sumber yang tak sangka. Kita rasa kita plan macam ni, Tuhan bagi lagi besar. Faham tak? So tu yang saya rasa macam inilah kehidupan yang, sebab tu saya sekarang dah tak kisah benda kat luar dah. Saya kisahkan family saya yang kecil ni. Saya memang apa-apa saya family dulu. Alhamdulillah. Itulah dalam otak saya sekarang otak lelaki saya. Dalam creative process tu juga, adakah Marsha always on the top of the list ke shortlist ramai sebenarnya? Marsha adalah antaranya. Adalah antaranya. Saya bayangkan Misha Omar, saya bayangkan arwah Siti Sarah Resudin, saya bayangkan Dayang Nova Iza. Saya bayangkan semua artis yang memang saya tak pernah ada peluang nak kerjasama. Sebab macam contoh Adira saya dah pernah buat. So masa tu saya macam aku nak cabar diri aku lagi untuk buat untuk artis wanita lain pula dan berjaya. Tu saya punya target lah. Sebab yang saya dah biasa buat tu, kita dah tahu dah kemampuan dia boleh pergi dan boleh bawa lagu kita ke depan. So kita nak tengok macam mana pula kalau artis lain ni bawa. Tapi Marsha tu antara yang saya nak. Tapi sebab kita tahu kan masa tu dia baru je lepas keluar lagu yang agak famous, lagu Cinta daripada Hakim Magistrate dan juga Stacy. So lagu tu sangat kuat. So saya macam takut dah nak bagi lagu ni. Macam saya memang memandang tinggi dah lagu Cinta dia tu kan. Macam boleh ke dia nak nyanyi lagu saya ni kan. Tapi nak jadi cerita, lagu ni lah yang menobatkan dia sebagai juara AJL. Because kat sini sekarang kan Wan daripada apa yang Wan banyak cerita sekarang kan, boleh nampak tau passion Wan tu. The passion is high. Wan cakap banyak pintu dinding kita langgar supaya nak dapat the right formula. Boleh cerita sikit tak moment paling rasa nak give up dan macam mana orang dalam industri ni main peranan dalam situasi ketika itu untuk Ikhwan? Pernah masa tu 2014-2015 lah. Itu adalah antara 2 tahun yang saya dah cuba dan tak dapat tempat. Jadi macam 2016 tu rezeki Tuhan bagi, saya dapat pergi umrah lah dengan family, which is ayah saya bawa satu family pergi. So masa dekat depan Kaabah tu, saya kata itulah momen yang macam ya Allah, kalau inilah jalan yang
kau dah aturkan untuk aku, kau tunjukkanlah jalan dia. So saya dah macam dah tak kisah dah lah. Contoh kalau jalan tu Tuhan tunjukkan jalan lain, saya akan pergi jalan lain. Saya takkan buat muzik dah lah. Tapi nak jadi cerita, sampai je dekat touchdown KL, saya dapat call untuk produce lagu bersama Omar K. Which is lagu itu yang kita nak bincangkan adalah satu konsep lagu Islamic modern. Kat situlah datangnya tercetusnya Bismillah. So sebab tu saya panggil lagu Bismillah ni adalah satu lagu yang membuka rezeki saya dan juga membuka ruang saya ke dalam industri. So benda tu, momen tu dibantu juga oleh orang-orang industri yang memandang bakat saya lah. Sebenarnya saya rasa macam dah 50-50 sebenarnya. Rasanya mungkin bukan bidang aku kot. Tapi ada orang-orang macam Omar K. Masa tu ada Azalino daripada kumpulan Saujana. So mereka-mereka ni lah yang memang nampak talent saya kat situ, dan dia orang willing untuk bagi support untuk push saya ke depan. Dan kalau bukan kerana orang-orang ni, saya pun mungkin akan tak mana-mana lah. Jadi dalam industri ni pentingnya untuk kita tahu ada orang yang memang nak tengok kita berjaya. Tapi kita kena cari orang yang betul. Jangan dengar pendapat orang yang nak menjatuhkan kita ataupun orang yang tak faham kita. So kalau kita dapat nasihat daripada orang-orang macam ni, memang ruyup lah kita. Sebab tak salah juga kalau kita dah detect benda tu, boleh je lagi. Betul. Tapi ada orang dia tak boleh detect benda tu. Tak boleh nak kata apa lah. Benda tu tak boleh diajar. Betul. Benda tu tak boleh diajar kan? Tapi kesedaran diri kita perlu ada. Betul. Bila dah sedar, kalau stay juga, nanti kalau orang kata kalau benda tu couple goal, toxic. Tapi kalau kerja pun boleh jadi toxic juga. Betul. So kita move on to better things. Betul. So kita nak lari sikit, benda klise sikit boleh? Boleh. Lari sikit lah. Lari anak lah. Boleh. Jangan lari kuda kan, tak lagat pula kan. Orang cakap apa dia? jadi lelaki ni memang kurang sensitif dan memang susah nak menyampaikan perasaan mereka. Okay, Ikuan sebagai lyricist, lagu-lagu macam-macam tu, I'm sure you have no problem with your sensitivity. Tapi apa pendapat Ikuan untuk orang kata in general lelaki ni kurang sensitif, susah nak meluah? Okay, saya ambil perspektif saya sendirilah. Sebab saya biasanya meluah tu melalui lagu. So saya melalui penulisan. So apa saya rasa sedih ke apa ke, saya melalui penulisan. Sebab lelaki ni sebenarnya hidup dia simple. Dia kalau boleh, dia tak nak duduk dalam masalah yang membebankan dia. Otak dia macam ada banyak benda penting lagi nak masuk. So tambah-tambah bila dia berkeluarga, sebenarnya bukan dia tak nak express, cuma dia rasa macam hidup dia lebih penting menjaga kebahagiaan orang sekeliling dia daripada dia. Dia happy wife is happy life. Dia macam tu. Lelaki dia dah macam kadang-kadang macam contoh pasangan dia akan fikir, awak ni macam tak ada perasaan lah. Sebenarnya bukan dia tak ada perasaan, cuma dia fikirkan perasaan orang lebih lagi daripada perasaan dia sendiri. Sebab saya rasa kebanyakan lelaki sama je. Bila dia berumah tangga, dia akan fikir kebahagiaan dia pada orang lain. Pada dia dah tak ada apa dah. Dia tak kisah pun. Contoh kalau kadang-kadang dapat duduk dekat depan rumah minum kopi, tu pun dah bahagia dah. Sebab dah jadi hidup dah jadi lebih mudah dan simple. Itulah lelaki. Ya Allah. Kenapa jawapan tu kuat tu impact dekat aku Betul Betul. Tapi tak salah juga kalau nak meluahkan. Tapi kalau meluahkan, ni pendapat lah. Kalau meluahkan juga, tetapi orang kata kena tembak balik atau disalahgunakan kembali, itu nanti isu. Bukan, lelaki yang meluah ni masalah juga. Sebab takut dia ada feminis tu lebih sikit. So lelaki dia takkan sewenang-wenangnya meluah, tiba-tiba beremosi. Yes. Kalau tu dia belum cukup lelaki lagi. Lelaki dia kena cool, dia kena sabar, dia kena tenang, dia kena bijak dalam, kalau dia meluahkan, dia akan memberi impact yang lebih teruk. So kalau perempuan dia tak fikir, dia bak je. Sebab dia tahu orang kena faham aku. Tu wanita. Orang lelaki dia tahu, macam kalau aku buat macam ni nanti lagi teruk nanti kan. So gitulah. Guys, ini scripted tak scripted Ini memang dari hati Ikuan. So kalau nak attack saya lah, jangan attack dia sebab saya yang tanya soalan ni. Tapi jawapan ini, impact dia, ya Allah. Thank you for that Ikuan, ya Allah. Tak, sebab ramai lelaki yang dah melepaskan emosi tu, kadang-kadang ramai lelaki yang menyesal.
Dia akan fikir kalau aku tak lepas tu mesti akan okey kan. Sebab lelaki kalau dia buat macam tu mesti dia akan aduh tak patut aku buat macam ni. Mesti punya dia akan ada rasa penyesalan tu lebih daripada kepuasan. Saya dah go through benda tu banyak kali. So betul lah Ikhwan cakap ni. Betul. Hai. Sama lah, saya pun dah lalu. Jadi pengalaman tu mengajar kita tu jadi lebih matang. Untuk orang-orang rumah kami atau orang-orang rumah sedunia, kalau tengok benda ni, tolonglah jangan bash-bash. Ini hanya luahan dua lelaki yang digelar papa. Begitu. Okay Ikhwan, before untuk ending segmen ini, bila Ikhwan dah cakap macam tu, Ikhwan ni sebenarnya jenis cakap lepas juga ke? Saya sebenarnya ya. Saya kalau even wife saya pun tahu muka saya macam ada subtitle sikit. Kalau saya tak suka saya akan senang buat muka. Dia bukan dia macam natural behaviour saya. Kalau benda tu tak kena dengan mata saya akan terus cakap. Is it with ada dengan wife Ikhwan sini saja ke ataupun people yang orang sekeliling tahulah. Orang sekeliling. Tapi wife saya dia sangat memahami saya lah. Dia macam tahu macam ni mesti papa tak suka ni. Mesti papa dia tahu. So saya memang berterima kasih lah sebab ada wife yang sangat memahami, yang wife saya ni dia tenang tau. Dia lembut. Jadi senang lah untuk saya handle. Saya tak boleh bayangkan lah kalau saya dapat wife yang saya tak tahu macam mana kesabaran saya tu akan diuji. Tapi sekarang aku melihat kau tenang je. So if your wife lagi tenang. Ya, betul. Dia memberikan banyak ketenangan lah dalam kehidupan. So macam sebab wife saya ni lebih tua daripada saya. Dia tua 3 tahun. Jadi bestnya dapat wife yang lebih tua ni, dia macam dia lebih matang, dia lebih tahu keadaan. Tapi wanita tetaplah wanita. Beremosi itu memang ada pada diri mereka. Sebab tu wanita ada yang cakap statement, jangan risau kalau aku masih tengah single sebab pasangan kau belum lahir lagi. Lebih kurang macam tu lah. Ada yang perempuan pakai ayat tu. Tapi tak salah, jodoh. Betul, jodoh. Jadi that's the end of the second segment. Banyak kita dapat selam otak seseorang Ikhwan Fatana. Selepas ini a special segment untuk Ikhwan, very special for you. Coming back, kembali dengan otak lelaki menyelami ke dasar seorang otak lelaki. And we're back. Menyelami ke dasar otak seorang lelaki. Segmen yang terakhir, segmen special. Masih lagi bersama Ikhwan Fatana. Dah ready kan? Apa saja. Apa saja. Dah sign kontrak kan? Tiba. So segmen ini dipanggil segmen speed challenge. Okay, biasanya kita akan tanya soalan dan apa saja yang the first thing that comes out in your head you sebut dan kita akan huraikan. Tetapi kali ini special. Kalau Ikhwan lambat, kita ada tetamu istimewa untuk Ikhwan. Apa dia? Tetamu dia adalah ini dia guys, bilis kenangan. Bilis kenangan. Makan terkenang-kenang apa ni? Confirm. 90% bilis, 10% sambal. Kita dekat sini ada 2. Okay, diberi pilihan. Kalau Ikhwan lambat jawab, kita akan suap ni dekat Ikhwan. So pilihan untuk Ikhwan adalah pedas ni bahaya ni. So saya bagi pilihan. Asli atau berapi? Asli lah. Asli dia minat yang asli lah, original lah. Original lah. Kita buka dulu guys. Bilis kenangan sedia untuk dimakan. Serve on your favourite nasi goreng. Nasi tak ada. Sorry what? This time nasi tak ada. Serve lah dengan nasi. Otak lelaki aku dah bayang nasi dengan ikan bilis tu. Tahu, tapi letak timun sikit, ada telur rebus. Tapi otak lelaki aku fikir itu bukan challenge kalau kita serve nasi. Ya ke? Itu dah makan lunch nama dia. Okay. Tu jap. Allah Akbar. Ubahlah sikit challenge tu biar nikmat. Rasa bau dia. Pedas ni. Ya ke? Aku ambil bau garam ya. Allah Akbar, sedapnya. Confirm nasi lepas ni Wan Sekarang challenge dulu. Dah lah kena main suap-suap pula ke dia suap sendiri? Suap sendiri lah kot. Otak lelaki mana suap-suap. Okey faham. Dia terganggu guys. Terganggu. Dia rasa challenge bila apa benda jantan kena suap. Tapi dia tu dengan wife dia lah main suap-suap. Okey. Wan, first question. Okay, kita bagi contoh dululah. Dia tak sabar tu. Okay, contoh dululah. Kalau saya sebut haru, let's say orang sebut biru. But whatever that comes to your mind, you sebut je. Faham. Okay, yang pertama, okay, dalam 3 saat je tak dapat bagi jawapan, 1 sudu. Ya ke? First word is susah. Senang.
Second word is lirik. Aduh, apa benda kau ni? Bismillah. Okay, tengok. Okey tak pedas tu? Kalau okey aku join lagi. Ni okey. Okey. Sedap Okey. Seterusnya, wanita. Lelaki. Jantan. Betina. Dia ada pedas dia. Ujung-ujung pun sampai. Ada bawah. Dia pun sampai. Tapi okey ni. Tapi okey. Okey, sedap lah. Tapi okey, sedap. Okey, itu dia jawapan daripada Ikhwan Fatana. Okey. Aku tengok macam sedap pula kau makan. Tapi aku tak ada choice untuk memilih bilis kenangan berapi. Aku pun buka juga. Tengok kau kan gagah. Perut kau gagah. Perut aku tak apa gagah. Ni nampak je gah. Allahu Akbar. Okey, sambil-sambil kita borak ni. Terus makan, kan. Terus kan. Okey, tadi susah. Kita akan buat huraian of setiap ayat yang aku bagi tadi. Okay. Susah. Apa perkara yang paling susah untuk Ikhwan nak lepaskan? Sekarang. Selain sambal tu. Susah nak lepaskan sekarang wife lah. Wait Ui. Tak ada lelaki guys. Fikir dulu guys. Benda ni kau cut. Lepas tu kau viralkan. Boleh. Seterusnya lirik. Boleh. Seterusnya lirik. Mana datang dulu? Irama atau lagu? Irama atau lagu? Dua-dua irama. Irama lagu sama. Mana dulu? Irama. Kenapa Irama. Tak boleh buat lirik lepas tu datang lagu? Boleh juga. Tapi lagi best kalau melody tu datang dulu. So that the words will come Yep. later. Words are hard to come by right now because pedas. Wanita. Betul ke pedas? Kenapa wanita itu perlu dihargai dan dihormati? Kerana ibu kita itu wanita. Itu yang paling penting sekali. Kalau kita menghargai ibu kita, masa kita akan menjaga isteri kita seperti mana kita tidak mahu ada kesakitan yang berlaku pada wanita-wanita dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. How you treat your mother is how you eventually treat. Podah ke? Anak air. Aku pun makan satu ni. Tapi betul ada nasi sedap. Tapi dia berapi. Bila cakap dah pedas-pedas ni kan? Tadi apa? Jantan. Apa perkara paling jantan yang pernah Ikhwan buat selain makan sambal ni? Jantan? Apa perkara paling jantan yang Ikhwan pernah buat? Meluahkan perasaan kepada orang, pada crush. Saya pernah confess crush. Itu kepada semua lelaki. Tak berani nak buat benda ni. Benda ni paling susah. Weh, pedas! Ai. Okey, tak apa. Ai. Meluahkan perasaan kepada crush. Dan dapat tackle crush tu. Itulah satu perkara paling jantan yang pernah aku buat. The crush is now forever eternal crush ke? Dia sudah tidak ada dalam kehidupan saya. Okay, faham. Tapi itulah. Level kejantanan tu memang 100%. 100% lah. Paling bangga dalam kehidupan. Lepas tu dapat. 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 Alright. Okay guys, sambil kita nak bersama layan kepedasan ini, itulah dia closing segment kita. Thank you so Terima much. kasih Ikhwan Fatana sudi datang menceritakan pengalaman, nasihat, apa yang ada dalam seorang otak lelaki. Sekarang kita punya lidah tengah saya nak ucapkan terima kasih juga kepada podcast Otak Lelaki sebab jemput saya. Dan juga saya nak minta maaf lah kalau ada perkataan yang mungkin kurang sesuai ke. Tak apa. Sini semua sesuai. Kan? Sini semua mungkin sesuai. terasa hati ke apa saya cakap kan. Mungkin betul, mungkin salah. Sebab ia adalah pendapat saya sendiri. Yeah. Saya bukanlah 100% boleh jadikan bahan rujukan pun. Saya bukan AI ataupun Google. So mungkin ada benda betul, ada benda yang baik. So benda yang buruk. So jadi ambil yang baik. Yang buruk tu tinggalkan, jauhkan. Jadikan sebagai satu benda yang penambahbaikan lah. So macam Ikhwan cakap ni salah ni. Okay, kau janganlah buat. Betul. Sebab kita kat sini, sebelum kita tutup, kita nak mengesahkan mereka ni semua beri kerjasama. Inilah yang kami bawakan, kisah mengenai lelaki dan juga cerita yang ada dalam otak kami, otak mereka, otak lelaki in general. So, it's your boy Brother Big signing out. Once again, Ikhwan Fatana. Kita nak sambung enjoy bilis kenangan ini. Asli dan berapi. Yep. Signing out. Assalamualaikum. See you guys at the next episode of Otak Lelaki.